Dah lama dah buat rumah, tapi rumah tak siap-siap. Tiba-tiba kontraktor hilang. Tak tahu ke mana. Kena tipu ke? Ini 3 tanda-tanda korang dah kena tipu dengan kontraktor. Tanda yang pertama, minta bayaran penuh awal-awal. Ni dah red flag dah ni. Sepatutnya kalau pembayaran kena ikut progres binaan rumah korang. Red flag yang kedua, tiba-tiba kontraktor minta kos tambahan tanpa alasan munasabah. Katanya, Cik kena tambah lagi RM20,000 ni sebab harga barang dah naik. Tapi tak ada alasan yang kukuh. Harga barang tu dah naik. Macam mana kita nak percaya? Red flag yang ketiga, susah sangat nak hubungi dia lepas dapat bayaran penuh. Bila call tak angkat, bila message tak reply. Lepas tu asyik bagi alasan sibuk, tak sempat. Macam mana tu? So korang kalau tak nak tertipu dengan kontraktor macam ni, cepat-cepat hubungi JDT Construction sebab diorang dah 10 tahun dalam industri dan tak ada lagi rekod rumah terbengkalai. Hubungi sekarang!